Iblis bersumpah di hadapan Allah untuk sesatkan semua anak Adam. Kemudian Iblis tambah di belakang. Daripada ayatnya, menunjukkan keilmuan dia. Dia kata, illa, kecuali wahai Allah, yang tidak dapat aku sentuh. Ingat tuan-tuan. Dengar tuan-tuan. Aku akan sesatkan seramai-ramai mungkin anak Adam. Hari ini ada 8 bilion manusia. 6 bilion tidak beriman dengan Allah. Hanya 2 bilion yang beriman. Daripada 2 bilion, 1 bilion tidak solat. 1 bilion tidak solat. Belum lagi yang tak tunaikan zakat. Belum lagi yang minum arak. Belum lagi yang tak tutup aurat. Belum lagi yang berzina. Belum lagi yang bermain judi. Dan sebagainya. Tinggal berapa sahaja daripada 1 bilion. Tinggal hanya berapa ratus juta sahaja. Maka berkata Iblis, kesemuanya akan aku sesat. Illa, kecuali wahai Allah, ibadakal mukhlasin. Hamba-hamba ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang ikhlas. Ini syarat dia. Ini kuncinya. Ini rahsianya. Kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Apa itu ikhlas, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ikhlas ialah mereka yang hidup kerana Allah. Mereka yang bernafas kerana Allah. Mereka yang memandang kerana Allah. Mereka yang bercakap kerana Allah. Mereka yang mendengar kerana Allah. Mereka yang berjalan kerana Allah. Mereka yang solat kerana Allah.